Hai semua, saya Najah. Saya Stanley. So, hari ini kita berada di mana? Kota Baru, Kelantan. So, buat apa kita berada di Kota Baru, Kelantan pada hari ini? Battery Hub Jelajah Pantai Timur edisi Bazar Ramadan. So, hari ini kita akan adakan Bazar Ramadan Challenge RM20 versus RM50. So, kalau korang nak tahu siapa yang dapat RM20 dan RM50, korang kena tengok video ni sampai habis. Alright, so yang pertama I akan spin dulu nak tengok dapat RM20 ataupun RM50. 50. Okay, so I dapat RM50 dan Stanley dapat RM20. So kita mulakan challenge ni sekarang. So sebab saya seorang Chinese, saya dapatkan seorang staff dari Kelantan, Zikri, untuk tolong saya. So you kena tolong saya tau. Boleh. Okay, jom. So sekarang ni saya ada RM50 tapi bukan saya bersorangan, saya akan bawa satu staff daripada Battery Hub untuk bantu tolong saya. Nama dia Hamid. Hai. Okay, so kita akan mulakan kita punya challenge sekarang. Let's go. You pernah datang? Tak pernah. Apa? Tak pernah? Saya Terengganu. Nak tukar partner. Tadi sebenarnya kita orang dah tengok-tengok dah apa nak beli. So kita orang dah tahu dah kita nak beli main apa, air pun apa. Onde-onde. Di dalam dia ada gula. Ya, beli onde-onde lah. Baik, thank you. Akak nak satu ayam susu boleh? 4 pieces. Okay, terima kasih. So kita ada balance lagi RM40. Keput ni kira kan apa? 3 batang RM2. Yang ni 3 batang RM1. RM3 tu. Okay, thank you. RM3. So balance 15. Jom. So next kita nak try beli kerabu Maggi. Kalau murah kita beli. Akak, kerabu Maggi satu berapa? RM10. Bolehlah satu pedas. Nampak sedap. Ada. Akak ada TikTok tak? Sini kita buka. Betty kan ada. No, you bagi saja, tak tahu nak beli apa. Tanya kameraman lah. Oh, itu ayam, mana beli itu ayam. Daging. Balance RM7. Lagi RM7. RM7. You pernah tanya ada apa RM7? Beg. Nak air longes. Okay. So sekarang ni kita ada balance lagi RM25. Jom next. Nasi kerabu lemak bakar. Nasi kerabu ada? Berapa? 8. Kurang RM1. Ada apa RM7? Habiskan duit, nak buka puasa dah. Nampak ni kan? Yang ni berapa? Nasi kerabu ada tak? Rasa? Ke bawah. Thank you. Habis. So semua RM20. So done RM20. So stay tune tengok RM50 beli apa. Itu bagi sumosoh kan? wah. Daripada penting sekali, saya bayar. Hah? Saya bayar. Serius ke bang? Ya, serius.